Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Stars TV, saluran sekolah yang penuh dengan ilmu dan inspirasi. Hai semua, anda sedang mendengar podcast pertama Stars TV. Saya Aira. Dan saya Dian, kami dari Stars TV. Dian, hari ini kita nak berbual tentang satu perkara yang sangat penting di sekolah kita. Ya Aira, tajuk podcast kita pada hari ini ialah adab dengan guru dan rakan. Kadang-kadang kita tak sedar perkara kecil yang kita buat setiap hari itu menunjukkan adab kita. Betul, adab bermaksud sikap sopan dan tingkah yang hormat daripada orang lain. Baiklah, kita mula daripada adab guru. Dian rasa apakah adab murid antara guru? Baik Aira, adab paling asas dengan guru adalah memberi salam apabila bertemu dengan guru, sama ada di kelas atau di luar kelas. Apabila kita memberi salam kepada guru, guru akan rasa dihormati dan disayangi. Selain itu, kita mestilah mendengar dengan teliti semasa guru sedang mengajar. Aira rasa apa yang akan terjadi apabila kita tidak mendengar dengan teliti semasa guru sedang mengajar? Kita bukan saja tak faham, tapi mengacau kawan yang lain. Okey, sekarang kita berborak tentang adab dengan kawan pula. Baik, dengan kawan ni, benda paling mudah yang kita boleh buat ialah tolong menolong, macam pinjamkan pensel, bantu kawan yang tak faham. Benda kecil tapi sangat bermakna. Jangan ejek kawan atau buat kawan terasa. Ya Aira, dia yakin bila kita pandai berkongsi dan bekerjasama, lagi-lagi dalam buat kerja kumpulan, suasana sekolah jadi seronok dan semua orang rasa selesa. Sebelum kami tamatkan podcast ini, kami ingin ajukan satu soalan kepada anda semua. Apakah adab yang kamu ingin perbaiki dan amalkan dengan lebih baik mulai hari ini? Adab yang baik akan menjadikan kita murid yang disukai guru dan disenangi rakan. Ingatlah, adab yang baik bermula daripada diri kita sendiri. Terima kasih kerana mendengar podcast Stars TV. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Stars TV, suara murid, inspirasi sekolah.